بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sudah pada pertemuan yang ke-9 dan insya-Allah kita akan bersambung pada fasal Salati Jamaah dalam kita membahaskan berkenaan dengan matan Abi Syuja', iaitu satu matan yang tidaklah kita katakan sebagai muktamad dalam mazhab, namun ala kullin matan ini antara matan yang kita katakan paling banyak dikhidmat oleh asal Syafi'iyah, para ulama-ulama dalam mazhab, dalam kita mengumpulkan secara ikhtisar, secara ringkas apa itu mazhab, apa itu tata cara ibadah mengikut mazhab Imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi suka saya menyambung kita punya perbahasan kita hari ini insya-Allah. Tanpa buang masa, kita baca dulu matan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain. Fasl fi salati jama'ah. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah. وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ويأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. Okey, Alhamdulillah, pada perbahasan yang pertama ini musannif ataupun pengarang ingin menjelaskan iaitu satu fasal berkenaan dengan ahkam solati jamaah, iaitu hukum-hukum solat jemaah. Dan apa hukum kita melakukan solat jemaah? Hukum-hukum dia adalah, antara hukum dia adalah solatu jamaah sunnatun muakkadah, iaitu sunat muakkad, sunat yang dituntut. Dia punya kait dia apa? Sunat yang dituntut lirijali wan nisa, iaitu sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi hukum untuk solat Jumaat ni adalah sunat muakkad, terutama lelaki dan juga perempuan secara asas ni. Namun dalam At-Tahdzib fi Adillah Matn al-Ghayati wa Taqrib, musannif sebut apa? Wal asah, dalam ta'liq, pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i, annaha fardun kifayah. Yang paling asah dalam mazhab Syafi'i, hukum solat jemaah ni adalah fardu kifayah fi rijal al-muqimin, pada orang lelaki yang bermukim, iaitu orang lelaki yang tidak bermusafir. Satu orang lelaki ataupun kita katakan ayah kita, abang kita, keluarga kita yang lelaki yang mana sedang bermukim, yang tidak bermusafir, mana kita duduk kat rumah kan, kita duduk kat rumah, so ada masjid, ada surau dekat dengan rumah. Jadi apa hukum untuk kita solat berjemaah di masjid, di surau? Hukumnya adalah fardu kifayah fi haqqi rijali al-muqim bihaitsu yuzharu syi'arha, iaitu supaya syiar itu dizahirkan. Syiar ni apa? Syiar ni adalah satu lambang agama, ataupun kita katakan dia bukanlah satu, kita katakan macam ada rukun Islam, ada rukun iman, tak. Syiar ni, contohlah kita tengok dalam negara, apakah syiar Islam yang perlu dizahirkan menurut apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, apa yang telah diperintahkan Allah SWT. Antara syiar yang perlu dizahirkan adalah azan. Azan setiap masjid perlu dijaharkan, perlu dikuatkan. Itu antara syiar Islam. Dan lain berkenaan dengan syiar. Dan syiar ni
ada yang perlu dijaharkan, ada yang tidak perlu ataupun kita katakan tidak disyariatkan untuk dijaharkan. Okey, itu yang pertama. Ada satu hadis yang saya bacakan daripada riwayat Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafduru salatal fadhi bi 27 darajah, iaitu solat jemaah solat yang didirikan secara berjemaah lebih afdal ataupun lebih mulia berbanding solat fadh ataupun kita katakan solat bersendirian dengan 27 darajah, dengan 27 gandaan. Jadi orang yang solat bersendirian dia mendapat satu pahala. Apabila dia solat berjemaah dia akan mendapat 27 kali pahala. Itu tidak dikira lagi pahala-pahala lain seperti banyaknya jemaah. Semakin banyak berjemaah itu semakin tinggi pahalanya, semakin besar. Itu tidak kira lagi dengan masafah dia, jarak dia dengan masjid. Semakin jauh dengan masjid dia pergi, semakin tinggi pahala dia. Okay. Itu yang pasal yang kita boleh bincangkanlah dalam bab solat jemaah. Jadi yang persoalan tadi, ada persoalan lagi yang kita boleh bahaskan adalah apakah hukum perempuan untuk mendirikan solat jemaah. Macam kita sebutkan tadi, hukum asal dalam matan yang Syekh sebutkan, sunnatul muakkad lirijal wan nisa. Kalau kita tengok kepada hasyiah mengata lirijal wan nisa. Namun ada tafsir, ada detail yang mengatakan bahawa lelaki itu jadi fardu kifayah. Maka kalaulah kita tengok di masjid atau itu tak ada orang solat, langsung azan ada tapi tak ada orang datang untuk solat, maka berdosalah satu taman itu. Sebab apa? Sebab hukum ni adalah fardu kifayah, sakta anil baqi. Contohlah kita katakan 5 orang dah datang, 10 orang datang daripada taman itu sudah memadai. Sakta anil baqi al-ism, dosa tak berdosalah orang yang lain. Yang lain dah sakta anil baqi, dia dah kita katakan tanggungjawab dah lepas dah. Kalau memadai dengan contoh sekumpulan orang sudah datang, hukum ni adalah fardu kifayah bagi lelaki. Namun bagi perempuan, afdalnya adalah solat di rumah. Sebab berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan perempuan solat di rumah untuk mengelakkan daripada fitnah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk pada matan. Wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imam. Okey, ini perbahasan kita katakan kalau buka risalah jami'ah atau kitab-kitab berkenaan dengan fiqh Syafi'i yang kita kata dan sebagainya, yang bahas lebih dalam, ada satu bab iaitu bab al-qudum ataupun kita katakan bab al-qudwah, iaitu ikut qudwatan hasanah, ikutan yang baik dan sebagainya. Bab ini adalah bab berkenaan dengan imam dan makmum. Kerana apa? Kerana makmum perlu mengikuti imam dalam apa-apa yang berkenaan dengan ketika dalam solat, melainkan kesalahan yang imam lakukan secara zahir. So kat sini dia nak katakan, musannif nak katakan wa 'alal ma'mum. Makmum kena niat untuk iktimam dunal imam. Kena niat untuk mengikuti imam. Contoh kita nawaitu ataupun usalli salat az-zuhr ma'muman lillahi ta'ala. Kena ada ma'muman. Kita kena niat sebagai makmum. Berbeza dengan imam. Ya, imam tak perlu. Imam tidak perlu niat untuk jadi imam. Ini antara kita katakan fiqh lah dalam antara qudwah, dalam bab qudwah, iaitu antara imam dan makmum. Tapi apa hukum kalau imam nak juga niat imam? Tidak ada masalah. Untuk imam untuk menjadi imam. Tapi kalau imam tak niat, tapi makmum niat, maka sah solat tersebut. Dan itulah yang ditunjukkan. Seterusnya, tengok pada matan. Wa yajuz
an ya'tamma al-hurru bil 'abdi. Ini berkenaan dengan siapakah yang layak jadi imam. Dan al-hur, orang yang merdeka kepada kepada hamba. Wal baligh lil murahiq, orang yang balik aula untuk kita takkan dia sebagai imam. Dan juga wala yatammu rajulu bimra'ati, tidaklah boleh perempuan menjadi imam kepada lelaki. Ini memang tidak boleh. Wala qari'u bi ummi. Ummi kat sini lah. Qari' adalah orang yang bacaan dia okey, bacaan Al-Fatihah dia okey, dan dia sebut tajwid. Bacaan bukan maksud dia kena baca sedap, dia kena baca tepat dengan tajwid dan juga makhraj huruf yang telah sabit lah. Jadi kat sini kita kena aula kan? Orang yang aqra' kan, sebab dalam hadis Nabi sebut orang yang aqra' itu lebih aula untuk kita jadikan dia sebagai imam. Tapi adalah tafsiran antara ulama berkenaan aqra' dalam hadis Nabi SAW. Orang yang paling bacaan dia sedap, bacaan dia okey, dia sudut tajwid kan. Dan satu tafsiran lagi, aqra' bermakna afqah, iaitu orang yang paling faqih antara kita. Contoh orang tu dia paling faqih berkenaan dengan bab imam dan makmum ataupun dalam fiqh, maka dia lebih aula untuk jadi imam. Kerana apa? Kerana ulama sebut kalau dia tak faqih berkenaan dengan hukum hakam, dia baca okey kan, tajwid dan sebagainya, dia tak isu dalam bacaan, tapi dia tak faqih berkenaan dengan hukum hakam imam makmum. Contoh kalau imam terbuka aurat, macam mana dia buat dan sebagainya, dia tak tahu benda-benda yang furuk ataupun kita kata isu-isu perbahasan berkenaan imam dan makmum ni, maka macam mana dia nak jadi imam? Macam mana dia nak keluar daripada jemaah bila dia terbatas solat dan sebagainya? Siapa nak ganti dia? Benda-benda ni imam kena ihtimam, kena ambil berat. Jadi dalam hadis tu ada dua lah tafsiran ulama. Yang pertama aqra' dan yang kedua adalah afqah, iaitu orang yang faqih, yang paling faqih. Dan ala waz'an, itu bermaksud paling. Aqra' paling bacaan dia okey, bacaan dia paling tepat dengan tajwid dan juga makhraj huruf. Dan afqah adalah orang yang paling faqih, yang paling mengetahui hakam berkenaan dengan solat. Seterusnya, wa ayyu mawdi' shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa 'alimun bi salatihi. Ini antara syarat bagi orang yang ingin menjadi imam. Fil masjid wa huwa al-ma'mum 'alimun bi salatihi. Okey, ini antara syarat untuk orang yang nak jadi qudwah. Dia nak jadi, dia makmum, dia nak kaitkan dengan imam ataupun nak kata nak solat berjemaah. Yang pertama makmum tu, wahwa kat sini adalah makmum 'alimun bi salatihi, iaitu dia tahu tentang solat dia. Pertama, dia nak solat zuhur ke nak solat asar, dia tahu. Alim ai al-imam bi musyahadati makmum lahu au musyahadati ba'di saf. Yang pertama alim kat sini, bukan dia tahu pasal solat. Bi salatihi ini antara imam dan makmum itu dia tahu. Alimun bi salatihi. Dia kata ai al-imam bi musyahad. Alim salati al-imam. Makmum tadi dia tahu solat imam kat mana. Bi musyahadati, ataupun dia nampak imam. Contoh kalau kita pergi solat di masjid, dia tengok orang tengah solat, kita nak jadi makmum dia. Apa hukum? Yang pertama dia perlu alim, dia kena tahu solat imam tu tengah solat, dan juga dia bi musyahadati, iaitu dengan melihat ada imam kat situ. Makmum lahu, ataupun dia nampak makmum. Au musyahadati di saf. Ataupun walaupun imam tu tak nampak makmum belakang, tapi dia nampak saf yang diorang buat dekat belakang. Lepas tu seterusnya, ajzahu ma lam yataqaddam alaih. So, kalaulah imam tu dah mengetahui, dah ada berkenaan dengan makmum dia dah nampak ataupun dia tahu saf ada kat belakang dia, so boleh untuk kita solat berjemaah. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharij al masjid. Okey, ini perbahasan berkenaan dengan satu orang imam dia solat dalam masjid, dan imam makmum ni dia nak solat, dia nak jadikan imam tu sebagai imam dia, tapi makmum ni kat luar masjid, boleh ke?
qariban minhu, iaitu dia dekat. Contoh antara dekat dengan pintu masjid lah. Dekat dengan pintu masjid, dia nak jadi dia nak berimamkan imam yang duduk dalam masjid. Boleh ke? Wa huwa alimun bisolati. Tapi dia tahu. Imam tu pun tahu dia nak jadi makmum. Dan makmum ni mestilah dia tahu kan, sebab dia nak berimamkan orang yang dekat pintu masjid tadi. Wala ha'il hunaka jaz. Boleh. Tapi ada syarat-syarat adalah antara yang disebutkan dalam tarikh. Tidak ada wala ha'il hunaka bainal imam wal ma'mum. Tidak ada halangan. Contoh dinding yang tertutup. Dia tak boleh situ. Sebab tu kalau kita solat di masjid, dia kena buka pintu tu. Kalau lah bahagian masjid tu dia ada, kita katakan ruang dekat luar masjid tu kan. Kita ada dewan masjid. Lepas tu ada orang biasa soft pertama dah habis, dia sambung dekat soft kat sebelah tu kan. Tapi ada dinding kat situ. So apa hukum solat dia? Kat sini ada tafsil dia lah. Tafsil dalam perbahasan sah tak solat orang yang duduk dekat luar tu. Secara ringkasnya, kalau lah tidak ada pintu ataupun tingkap yang terbuka, maka dia punya sah tu dah tertutup. Tapi kalau ada pintu yang terbuka ataupun tingkap, maka dia boleh lagi mengikuti imam yang dekat dalam masjid tersebut. Sebab tu Musnad sebut kat sini wala'il hunak, tidak ada halangan bainal imam wal ma'mum jaza iktida'u. Maka bolehlah untuk dia iktidak, dia boleh ikut imam tadi. Wa tu'tabar al-masafatu madhkur min akhir masjid. Ini antara kita kata masafah untuk solat ikut imam tu akhir masjid, dalam kawasan masjid. So seterusnya, wahaddul qurbi bainahuma 300 zira' taqriban. Dalam setengah nuskhah. Kat sini tak ada dalam. Ini antara dikatakan had qurb. Qurb ni apa? Had kita dengan imam jauh mana? Contoh orang tu baru masuk masjid, dia nak berimamkan orang yang duduk depan masjid lah. Dia baru je tangga slipper, dia nak berimam dengan orang yang duduk kat mimbar tengah solat. So had dia apa? Had kurbi dia. Had dekat yang kita katakan boleh jadi boleh berimamkan tu adalah 300 zira' takriban. Secara anggaran 300 zira'. Seterusnya faslun fi qasri salati wa jam'iha. Ini berkenaan dengan fasal solat qasar. Kita akan nampak nanti beza antara solat qasar dan juga solat jamak. Setengah orang, ini itulah kita katakan ilmu lah. Saya pun bila belajar dekat Mesir, belajar dengan Syekh Salim, Syekh Usam, baru saya nampak benda ni, beza antara solat jamak dan juga solat qasar. Kita ingat macam sama je solat jamak dan qasar, terutama ketika musafir. Secara umumnya, solat qasar ni adalah solat yang dikhususkan untuk, atau kita katakan rukhsah yang diberikan pada mereka yang apa? Mereka yang musafir. Mereka yang musafir. Jamak macam mana? Mereka yang musafir dapat tak jamak? Dapatlah kan? Tapi tidaklah jamak itu dikhususkan hanya senya pada orang yang musafir saja. Kalau kita lihat dalam ashab Syafi'iyah pun ada bahaskan. Bahkan ada yang mengatakan bahawa kalau kita ada masyaqqah qasirah sahaja, boleh dah nak jamak. Masyaqqah qasirah ni apa? Kita katakan bebanan yang sikit, qasirah sikit lah. Contohlah saya sebutkan, pertama ni contoh yang biasa kita tahu, doktor yang kena menghadap pasien dia selama 9 jam, 4 jam, 5 jam. So dia orang boleh jamak. Antara zuhur dan asar tu tak sempat nak solat zuhur contoh. So dia orang boleh jamak dalam waktu asar. Ataupun kita katakan tak sempat solat asar, so jamak terus. Nak masuk bilik bedah tu, time zuhur tu terus solat zuhur dan asar. Boleh jamak. Ada orang yang sakit. Orang yang sakit tak boleh nak bangun, memang tak boleh nak sentuh air sejuk dan sebagainya. Boleh untuk dia jamak.
Tapi tak boleh kasar. Itu antara dhabit yang kita kena tahu. Qasar ni memang khusus ataupun kita katakan rukhsah yang khusus bagi mereka yang musafir sahaja. Beza dengan jamak tadi. Jamak contoh lain, orang yang masuk ke Dewan Peperiksaan. Dewan Peperiksaan yang mana Dewan Peperiksaan tu tak meraihkan waktu solat kan. Contoh saya dulu kat Mesir, dia punya imtihan dia atau kita kat Universiti Azhar ni, dia ada banyak waktu. Ada yang kena pada waktu pagi, ada yang kena tengah hari, ada yang waktu asar. Dan saya pernah kena waktu sebelum asar sampai lepas maghrib. So, bila kita nak solat asar memang tak sempat kan. Jadi kita boleh jamak dengan solat. Sebab waktu asar kita duduk dalam dewan peperiksaan yang mana tak diberikan peluang untuk keluar. Melainkan mereka yang ada kebenaran untuk keluar. Itu antara contoh-contoh masafah qasirah yang mana dibolehkan untuk kita solat jamak bukan qasar. Faslun fi qasri salati wa jam'iha. Fasal atau kita katakan bab berkenaan dengan solat qasar dan juga solat jamak. Wa yajuz lil musafir qasru salati ruba'iyyati bi khamsi syara'id. Ada 5 syarat bagi mereka yang musafir untuk mendapatkan qasar. Iaitu an yakun furu fi ghairi ma'siyah. Ini pun benda yang kita kena tekankan. Musafir dia adalah fi ghairi ma'siyah, bukan pada pemusafiran yang maksiat. Contoh orang pergi konsert. Pemusafiran tu adakah pemusafiran yang mubah, yang harus, ataupun pemusafiran yang maksiat? Benda ni banyak ditanyalah. Benda ni secara zahir ataupun secara jelas memang adalah pemusafiran yang maksiat. Betul tak? Pergi konsert, pergi kita katakan apa yang apa maksud maksiat tu? Sebagai orang Melayu ataupun orang kita ingat maksiat ni adalah benda yang mencuri, berzina dan sebagainya. Itu memang jelas maksiat. Tapi ada maksiat-maksiat yang kita katakan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga termasuk dalam maksiat. Seterusnya syarat yang kedua, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan. Dia punya masafah dia 16 farsakhan ni 16 farsakhan ni bersamaan dengan wa tuqaddaru bi 85.5 km. Itu marhalah 82.5 km ataupun pendapat yang paling masyhur ataupun kita kata masyhur 83 km kan. Masyhur indan mu'akhir. Tapi ini pun ada khilaf antara kita katakan ulama Syafi'i yang kontemporer macam Dr. Labib, Syekh Salim Buhairi. Macam guru saya Syekh Salim Buhairi ada disebutkan 150 km baru dapat. Dr. Labib pun ada dia punya masafah dia antara berapa kilometer yang perlu. Sebab dua marhalah sepakat, tapi nak convert ke KM tu itu dia punya kita katakan bilangan dahulu. Jadi tak berapa kita nak detect secara detail tu tak tepat. Jadi antara yang paling masyhur kita boleh pegang adalah 83 km ataupun 82.5. Lebih daripada tu dikira sebagai safar tawil, iaitu pemusafiran yang panjang. Sebelum daripada 82 tu dikira sebagai safar qasir ataupun pemusafiran yang sikit ataupun kita katakan tak panjang dan tidak boleh untuk mendapat solat, untuk mengqasar solat. Yang seterusnya, syarat yang ketiga, wa an yakuna muaddiyan lis-salah ar-rubaiyah. Yang ketiga, an yakuna muaddiyan amma al-fa'itatu hadara fala tuqda fihi maqsuratan wal fa'itatu fi safar tuqda fihi maqsuratan la fi al-hadar. Ini berkenaan dengan solat rubaiyah, solat 4 rakaat. Antaranya zuhur, asar dan juga isya. Ini yang dikosarkan. Solat maghrib kita kosar tak? 3. Tak jadi 2, tak jadi 1.
So maghrib kita tidak qasarkan. Solat subuh 2 tidak qasarkan. Yang dikosarkan adalah solat rubaiyah, solat yang 4 rakaat. Yang seterusnya, wa an yanwiya al-qasra ma'al ihram. Apa maksud dia? An yanwiya al-musafiru al-qasra li salati ma'al ihram biha. Dia kena niat musafir, kan? Kena niat musafir sebelum dia bertolak tu. Tapi niat ni bila dia ada hadaf. Contoh kita nak pergi satu tempat tu, kita sebagai lah. Bila dia dah rasa macam aku hari ni nak pergi majlis perkahwinan sahabat. Itu antara safar mubah walimatul urus. Kan? Majlis perkahwinan ni apa hukum kita pergi majlis perkahwinan? Yang pertama, kalaulah majlis tu dijemput dan khusus untuk perkahwinan, maka dia boleh jadi wajib untuk kita menjawab ataupun kita kata pergi ke majlis tersebut sama ada kita ataupun wakil. Yang kedua, undangan secara umum. Ini bukan undangan untuk walimatul urs, bukan untuk perkahwinan. Hukum yang sunat. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi SAW sebut berkenaan dengan khusus walimatul urus ni. Jadi dia punya mata lagi undangan untuk perkahwinan ni jadi wajib. Tapi tidaklah wajib selama-lamanya. Contohlah kalau walimatul urus itu ataupun perkahwinan itu mempunyai maksiat, melakukan kemungkaran, maka telah gugur kewajipan tersebut. Maka kita tak wajib untuk kita pergi. Sebab dulu ada orang tanya juga berkenaan dengan ni. Macam mana untuk walimatul urus? Ni time saya ceramah dekat masjid lah. Berkenaan ada hadis berkenaan dengan kewajipan untuk kita pergi ke walimatul urus. Jadi ada seorang makmum ni tanya macam mana kalau walimatul urus tu ataupun poinnya ada muzik dan sebagainya, ada benda lara, takkan kita tak nak pergi, nanti terasa hati apa semua kan. Ini bukan isu terasa hati, ini kita berkenaan dengan hukum hakam tak boleh kita nak kita kata tak apalah nanti terasa. Tak, jawapan dia adalah kalau ada walimatul urus yang bercampur dan sebagainya yang tidak meraihkan syarak atau syariah lah kita katakan, maka kewajipan untuk kita pergi tu telah gugur. Maknanya kita nak pergi ke tak tu dia dah tak jadi wajib dah. Sebagai ulama ada sebutkan bahawa kita boleh pergi waktu akhir majlis, atau kalau majlis tu terlalu kita katakan banyak perkara yang lagu pun perkara yang Allah murka, maka kita pergi waktu-waktu yang tak ramai orang, awal ataupun akhir sebagainya. Wallahu a'lam. Seterusnya, syarat yang seterusnya adalah wa alla ya'tama bimukim. Ya'tama bimukim. Dia tidak bermukim lah. Sebab untuk kita musafir perlukan kepada dia ada hari pergi dan hari balik. Dan untuk kita musafir 3 hari. Contoh kita nak ke Kelantan daripada Selangor dan 3 hari, maka kita boleh qasar dan kita boleh jamak solat kita tu ketika hari pergi satu, ketika pergi tu. Lepas tu 3 hari kita duduk kat sana, stay kat sana. Lepas tu 1 hari lagi hari pulang. Itu dikira sebagai hari untuk kita boleh dikira sebagai kita masih musafir 3 hari. Lebih daripada 3 hari kita stay kat sana 5 hari, 6 hari. Maka kita dikira sebagai bermukim. Melainkan kita berpindah-pindah. Contoh kita duduk kat Gua Musang, Kelantan 3 hari. Lepas tu kita pergi ke Kota Baru, lebih pula 80 km. Itu kita masih lagi dalam keadaan musafir. Terusnya wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina az-zuhri wal 'asri fi waqti ayyihi ma syaa'. Dan boleh untuk dia jamak solat zuhur dan juga solat asar ketika pada mana-mana waktu. Kalau dia nak solat jamak takdim boleh, dan dia boleh jamak takhir. Itu dia takhirkan kepada waktu asar, lepas asar. Persoalan kat sini, itu kalau dia takhirkan pada waktu asar kan, dia nak solat zuhur dulu ke nak solat asar? Siapa tahu? Contoh kalau kita jamak takdim lah kan. Kalau kita jamak takdim, kita solat zuhur dulu.
solat asar. Tapi kalau untuk solat jamaah takhir, tu yang mana yang paling aula? Yang paling aula adalah kita solat yang awal dulu. Atau kita katakan solat zuhur dulu. Solat zuhur dan solat, baru kemudian kita solat asar. Itu surah yang pertama. Dan kalau imam tu adalah imam yang kita sendiri, antara kita yang tengah jamak. Adapun kalau kita solat tu dekat masjid atau tengah orang tengah solat asar, maka boleh untuk kita solat asar dulu, niat jamak takhir, pasar, kita ikut imam solat 4 rakaat pun boleh dulu, kemudian jamak takhir untuk zuhur, itu pun boleh kalau ikut. Tapi kalau lah imam tu antara kita semua, mana imam tu pun jamak kan? Jadi boleh untuk lebih aula untuk kita solat zuhur dulu, solat zuhur baru asar. Sama juga di maghrib dan juga isyak. Solat maghrib dulu, kemudian baru solat isyak. Melainkan dia singgah dekat masjid yang mana tengah solat isyak, maka dia aula untuk dia ittiba imam lah kan. Ittiba imam, kemudian baru dia jamak takhir untuk solat maghrib tersebut. Seterusnya, wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyi ma syaa. Sama juga solat maghrib dan juga isyak pada waktu-waktu mana yang dia nak, sama ada takhir ataupun takdim. Wa yajuz lil hadir. Hadir ni orang yang tidak musafir, dia mukim. Fil matar an yajma'a bainahuma fi waqti ula minhuma. Ini berkenaan dengan rukhsah bagi ketika matar, ketika hujan. Boleh tak kita nak jamak ketika solat ketika hujan? Boleh tak kita nak jamak? Jawapan ni boleh dengan syarat. Dengan syarat yang ditetapkan, bukannya hujan dia terus kita nak jamak. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa syarat kalau kita tengok Asy-Syaikh Bajuri, tengok daripada Iqna, ada sebut antara syarat-syaratnya patut korek patut. Wa yashtaratu aidan wujudul matar fi awwali salatain. Yang pertama adalah syarat dia kena wujud hujan tu pada awal solat tu. Contohlah kita nak solat zuhur dan asar, kita nak jamaah sebab hujan kan. Hujan adalah ketika waktu zuhur tu. Ketika awal waktu zuhur tu nak masuk ataupun waktu azan hujan, maka kita boleh untuk jamak. Itu syarat yang pertama. Wa yashtaritu ballal mataru a'la ath-thawbi aw asfala na'al wa wujidati syurut sabiqah. Kita punya hujan tu dia ada, kita katakan dhabit yang ulama letakkan adalah bila kita nak jalan tu ada air, kita katakan mericik kan kat jubah kita, kat sauk kita, pakaian kita, dan juga air tu menenggelamkan na'al kita punya slipper kita. Dan so ada tumpukan air tu, itu dobek lah untuk kita solat jam, kita ambil rukhsah untuk solat antara zuhur dan asar tu. Wa ishtaratu aidan wujudu inda salami min al-ula. Salam yang solat yang pertama tu hujan, masih hujan lagi. Sawa'un istamarra al-matar ba'da dhalika am la. Lepas daripada salam solat yang pertama, kalau hujan ke tak hujan tidak ada masalah. Maknanya hujan masih lebat dan potensi untuk kita tunggu waktu asar tu hujan masih hujan. Tapi kalau kita dah solat zuhur dan kita makan zuhur dan asar ketika hujan, yang mana lebat, yang mana hujan lebat, kita ada rukhsah untuk solat. Dan bila kita solat dah zuhur, kita dah habis, Assalamualaikum, kita nak masuk asar, masih hujan lagi. Itu antara dhabit yang boleh untuk kita solat jamaah. Tapi kalau lah hujan tu terhenti sebelum salam, maka tak boleh untuk kita jamakkan solat asar seterusnya. Dia tak boleh lah. Contoh kita solat zuhur nak jamak, kalau zuhur solat rakaat kedua, tiba hujan berhenti. Lepas tu kita dah habis solat zuhur tu, kita nak juga jamak asar, tak boleh kerana hujan dah berhenti. Dia kena hujan tu masih istamarrah lepas daripada
salam solat zuhur tu sendiri. Solat pertama. Itu antara hukum haram berkenaan dengan solat ketika kita katakan rukhsah ketika matar, ketika hujan. Faslun fi salatil Jum'ah. Oh, saya tak tukar slide. Maaf. Faslun fi salatil Jum'ah. Dia punya lain sikit dia punya mata ni. Salah kita dah ada. Sabah Asyar betul al-Islam. Okey. Dekat situ dekat faslun fi syuruti wujubil jum'ati wa sihhatiha wa arkaniha wa hayatiha. Kalau dalam protokol ditulis faslun fi salatil Jum'ah saja. Wa syara'itu wujubil Jum'ah. Ini berkenaan dengan fasal berkenaan solat Jumaat. Solat Jumaat dan juga syarat sah dia dan juga rukun hayat. Wa syara'itu wujubil Jum'ah. Sab'atu asyar. Ada 7 benda ataupun kita kata 7 syarat wajib solat Jumaat. Siapa yang ada 7 ni maka dia wajib untuk solat Jumaat. Yang pertama adalah al-Islam. Orang itu ada Islam. Yang kedua baligh. Orang yang dah baligh maka dia wajib. Fala yasih ataupun kita kata la yajibu ala sabi. Orang yang sabi tidak wajib. Sabi bayi yang tidak baligh lagi. Wal akal, orang yang berakal. Maka tidak wajib bagi orang yang majnun, orang yang gila. Wal hurriyah, yang merdeka. Orang yang merdeka, maka tidak wajib bagi orang yang al-amd ataupun hamba yang tidak merdeka. Wal dhukurah, lelaki. Maka tidak untuk perempuan. Wasihah, dia sihat, maka tidak wajib bagi mereka yang sakit. Wal istiqan, iaitu dia mampu. Seterusnya, wasyaratu fi'liha salah satu. Untuk lakukan fi'il dia ada 3 syarat. Yang pertama, ini untuk mendirikan solat Jumaat. Solat Jumaat. An takuna al-baladu misra kanat aw yatan. Kena, kalau dalam mazhab Syafi'i dia kena satu je masjid dekat dalam Misar. Misar ni satu bandar ataupun mudun ataupun qaryah, kampung. Kena satu masjid tu, maka kita solat Jumaat. So, mana sekarang? Isu sekarang masjid banyak. Kalau pergi dekat Mesir tu, jalan sikit ada masjid, jalan sikit ada masjid, jalan sikit ada masjid. Banyak bila masjid. Dekat Cairo pun, setiap bandar tu ada masjid. Hatta kalau di kedai-kedai, kawasan kedai pun ada dekat masjid kan. Jadi, sah tak solat Jumaat kat situ. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i memang tidak salah, tapi dia berpandukan kepada fatwa setempat, Darul Ifta dan sebagainya, membenarkan untuk solat Jumaat ni tidak dilakukan pada satu masjid sahaja. Contoh di Putrajaya ada Masjid Besi, ada Masjid Putra. Masjid apa lagi? Banyak masjid lah. Sepatutnya kat Putrajaya tu kena satu masjid. Itu kalau ikutkan mazhab Syafi'i lah untuk solat Jumaat. Seterusnya, wa an yakuna al-adadu 40 min ahli al-jum'ah. Kena ada 40 orang baru boleh solat Jumaat. Ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mu'tamad min madhhabina. Waktu baqin. Dan juga waktu tu masih ada. Waktu solat Zuhur, waktu Zuhur tu belum habis. Waktu untuk solat Jumaat kan waktu Zuhur tu belum habis. Waktu baqin masih ada. In khajal waqtu aw udimat syurut, syarat dia tidak cukup ataupun waktu dah habis, kulliyatiz zuhra, maka dia perlu solat Zuhur. Contoh dia tak jumpa masjid ataupun dia nak solat Jumaat tapi tak cukup 40 orang, maka dia perlu solat Zuhur. Dia kembali pada solat Zuhur.
Wa faraiduha salasatun. 3 fardu. Yang pertama, khutbatan, 2 khutbah. Yaqum fi ma wa yajlisu bainahuma. Antara 2 khutbah tu khatib kena duduk sebentar. Wa an tusalla raka'atain. Dia solat Jumaat ni 2 rakaat di jamaah dan berjemaah. 3 fardu solat Jumaat. Sangat senang. Yang pertama, 2 khutbah. Yang kedua, solat 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah secara berjemaah. Hayat arba'un. Hayat kat sini bermaksud sunnah dia. Sunnah-sunnah untuk kita solat Jumaat ni. Yang pertama, al-ghuslu wa tanziful jasad. Kita basuh diri kita mandi. Tanziful jasad, kan? Kita mandi itu mandi sunat Jumaat. Walusu as-siyabil bayd. Pakai pakaian yang putih. Dan jubah putih dan sebagainya. Itu antara sunnah Nabi SAW yang dianjurkan. Wa akhdhu zufr dan juga wa tayyib. Potong kuku, lepas tu pakai minyak wangi dan sebagainya. Itu sunnah-sunnah untuk kita keluar ke solat Jumaat. Wa istahabbul insatu fi waqtil khutbah. Kat sini misalnya sebut diam ketika khutbah itu sebagai perkara yang sunat. Jika buat dapat pahala, jika tidak dapat dosa. Wa man dakhala al-imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifatain thumma yajlis. Ini berkenaan dengan orang yang dia masuk imam tengah khutbah, maka dia boleh untuk solat 2 rakaat secara kita katakan segera. Summa yajlis, kemudian dia lepas solat 2 rakaat tu dia duduk mendengar khutbah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan masuk bahasan seterusnya fi solat Aidain. Pasal berkenaan dengan solat 2 hari raya ataupun solat hari raya. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ni? Kalau ada, kita buka ke dalam 5 minit. Suara jelas lah. Dia matan Nabi Syuja ni, dia jadi sepatutnya saya buka Safinah je. So, Safinah ni dia bahaskan berkenaan rubuk ibadat yang kita kata paling penting untuk kita tahu. Antaranya taharah, lepas tu bab solat, bab siam, bab haj dan juga bab zakat. 5 bab ni bab yang paling penting kan. Tapi Fathul Qarib ni ataupun kita katakan Abi Syuja, dia bahas banyak lagi bab ni. Dia lagi tebal lah kita katakan. So untuk khatam tu agak mengambil masa juga. Dan mungkin insyaAllah saya akan cepatkan bahasan supaya antum semua nampak gambaran kitab pematan Abi Syuja ni. Sebab matan Abi Syuja ni saya pilih sebab dia lengkap untuk pembahasan fiqh tu sendiri. So kalau kita buka kitab-kitab yang besar macam Minhaj, kita buka kitab-kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i, so kita akan tahulah mana bab-bab dia. Oh, awalnya bab taharah, pada akhirnya babul i'tiq kan. Babul i'tiq ni bab pembebasan hamba. So semua bab tu adalah matan Abi Syuja. Semua direngkan. Jadi dia macam take time lah, ambil panjang sikit. Mungkin nanti masuk bab muamalat, bab zakat dia akan nampak lagi kompleks. Mungkin awal ni sekarang nampak senang lah sebab dia bahas tentang solat saja kan. So nanti bila masuk dalam bab lain, Allah dia ada perbahasan. Tapi jangan risau, dia hanya ringkasan yang dikatakan sebagai pendedahan untuk tulabul ilm, untuk penuntut ilmu yang gemar ataupun nak mendalami ilmu fiqh ini. Dikatakan nak mendalami mazhab Syafi'i. Soalan Ustaz nak solat tahiyat masjid. Kalau masjid macam ada petition, contohnya ada ruang yang kena naik 1 matang atau lebih. Jadi nak solat tahiyatul masjid tu kena di ruang solat utama ke, atau boleh bila di dalam minggu di masjid sahaja. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk solat tahiyatul masjid, yang pertama kita kena tahu, solat ini khusus untuk di dalam dewan masjid. Kita katakan dewan yang secara urufnya dilakukan solat berjemaah. Contoh, solat zuhur 5 waktu, imam solat dan makmum memang di dalam dewan tersebut. Contoh kalau kita nak solat dekat tangga ataupun luar daripada dewan, boleh ke solat tahiyatul masjid? Jawapannya tidak. Sebab kawasan untuk solat berjemaah, kita katakan solat asal adalah pada kawasan masjid tu adalah pada dewan masjid tu. Sebab tu kalau kita luaskan, dia adalah bahasa ni kan. Ada yang kata masjid tu keseluruhan. Tapi yang paling dakik adalah dewan masjid tu sendiri. Sebab kalau kita katakan masjid adalah keseluruhan, termasuk kawasan luar, kawasan tandas masjid semua tu. Maknanya perempuan tak boleh masuk lah. Perempuan yang haid tak boleh masuk kawasan masjid tu. Tapi kalau kita belajar secara cara belajar fiqh, secara dakik, ulama sebut kawasan yang masjid tu adalah dewan masjid tu. Maka yang dilarang untuk perempuan haid duduk ataupun kita katakan stay kat dalam dewan masjid. Dalam masjid tu bermaksud dewan masjid tu. Dewan untuk kita solat. Jadi kalau nak solat tahiyatul masjid, kena solat dekat dalam dewan tersebut. Wallahu'alam. Yang petition tu saya tak berapa nampak macam mana. Kalau dia buat petition tu dalam masjid lagi kan, contoh macam kawasan perempuan, kan ada petition ataupun di dalam masjid. Maksudnya dalam dewan masjid tu yang ada kapet untuk solat tu, ada soft tu. Maka kalau lah dia buat petition dalam tu, masih boleh lagi lah untuk solat tahiyatul masjid. Jelas ke jawapan saya? Kita sama imam. Solat di ruang yang kita sama dengan imam. Boleh kan Ustaz? Ya, solat di dalam kawasan masjid. Untuk solat tahiyatul masjid. Kawasan masjid tu maksudnya dewan masjid. Dewan solat utama. Kalau kita pergi masjid-masjid yang besar, dia akan tulis dewan solat utama. Itulah kita katakan had untuk solat. Contoh kalau kita, sebab tu saya sebut tadi perbahasan orang yang solat dalam kitab matan ada sebut je kan, orang yang solat dekat luar masjid, makmum kat luar masjid, tapi imam kat dalam masjid. Maksud dia adalah imam dekat dewan solat masjid. Kalau contohlah paling mudah dewan masjid wilayah kan, dia ada kapet kat dalam tu, dan makmum dia dekat luar tu yang bukan kapet, dia tile. Itu maksudnya luar masjid, bukannya luar masjid sana. Itu perbahasan yang kita katakan boleh ke tak imam dalam masjid, makmum dekat luar masjid, dekat tile lantai, bukannya dekat kapet tu. Jawapan ni macam Musadi sebut tadi lah. Kalau masafah dia 50 zirah, tak silap saya, ada dituliskan. Kalau bawah daripada tu, maka boleh lagi dia ikut imam. Kalau, dan satu lagi, dia tidak perlu ada ha'il, tidak boleh ada halangan. Contoh, dia imam tu kat dalam masjid, makmum tu kat luar, dia kat pintu boleh lagi kalau ada pintu tu buka. Tapi kalau ditutup, ada ha'il, tingkap pun tak ada, itu tidak boleh lah untuk jadi kuduah. Dia nak ikut imam dalam masjid tu tidak boleh kalau ada ha'il, ada halangan. 300 zirah. Jazakumullah khairan. Jadi harap jelaslah berkenaan dengan bahasan tempat masjid tu sendiri. Dan dalam masjid ialah dewan masjid tu, tempat solat. Dan di luar masjid adalah di luar daripada dewan solat tersebut. Kalau kita dengar kita pun baca berkenaan dengan bab-bab imam wal makmum, dia akan bahas kenaan kharij masjid, dakhil masjid ni. Itulah maksudnya. Bukannya luar daripada kawasan masjid. Wallah. Ada soalan lagi?
Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita sambung kita punya muzakarah pada minggu depan. Jazakumullahu khairan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.